Cerita owner rumah ni semalam cerita kat saya. Jom kita dengar sama-sama. Saya ni suami yang sayang gila dekat isteri dan anak saya. Kami tinggal rumah ni dah 3 tahun. Penuh dengan kenangan manis dalam rumah ni. Tapi demi isteri dan anak yang masih kecil, saya terpaksa jual rumah ni. Kenapa? Sebab isteri saya dah terpaksa berulang-alik daripada Semenyih ke Damansara setiap hari. Saya rasa macam tak patut dia menempuh jalan raya yang tak pernah ada cuti tu. Kadang-kadang dah rasa macam pemandu teksi. Balik rumah muka pun tak boleh nak layan anak. Anak kami baru 2 tahun. Memang comel dan penuh dengan telatah dia. Setiap hari dia akan buat aksi lawak untuk dapat perhatian mak ayah. Kadang-kadang tengok muka dia, rasa macam lempar je ke bulan sebab dia kuat main. Isteri saya selalu cakap, dah lah sayang, kerja pun dah penat, anak pun tak habis-habis lari sana sini. Jadi saya fikir mungkin kalau rumah ni lebih dekat dengan tempat kerja isteri, dia tak perlu ulang-alik jauh dan lebih masa untuk layan anak. Jadi siapa nak sambung legasi keluarga bahagia kami dalam rumah ni? Rumah ni sangat luas untuk orang berkeluarga. Saiz tanah 36-70 cukup luas, anak boleh berlari tanpa halangan. Tak ada perlu risau dah kalau dia anak hilang. Sebab rumah ni luas. Rumah ni ada 4 bilik. Setiap bilik ada bilik air dia sendiri. Kalau anak tengah buat bising, boleh bawa dia masuk bilik air, bagi dia main dengan air. Kalau bilik mandi pula ada 5. Pagi-pagi tak perlu berebut, semua boleh mandi dengan selesa. Bilik pembantu rumah, ruang ekstra kalau mak mentua nak datang melawat. Kalau datang, ada tempat nak sembunyi. Kenapa saya nak jual rumah yang sangat saya sayang ni? Walaupun rumah ni sangat luas dan selesa, saya rasa lebih baik kami cari rumah yang lebih dekat dengan tempat kerja isteri, supaya dia tak perlu lagi berperang dengan jalan raya setiap hari. Kami nak lebih masa dengan anak yang comel ni. Tak nak dia rasa asyik tinggal dengan nenek je. Saya harap rumah ni akan jadi tempat penuh kasih sayang untuk keluarga baru yang akan sambung legasi kebahagiaan kami ini. Kenapa rumah ni menarik? Luas, selesa, ruang anak-anak nak berlari. Lokasi pula strategik, dekat dengan Lekas Highway, Sungai Long Highway, mudah nak pergi ke Kajang, Bagi dan Putrajaya. Kemudahan apa yang dekat? Ada Semenyih International School, UKM, The Marsh, IOI, City Mall, semua dekat. Tempat rekreasi pun ada, Sungai Tekala Park, Broga Hill. Kalau hujung minggu boleh bawa anak jalan-jalan, lari dari mak mertua. Kalau korang tengah cari rumah luas, selesa, strategik, inilah rumah dia. Jadi, jangan tunggu lagi. Hubungi saya untuk temu janji dan tengok sendiri keistimewaan rumah ni. Check it out.